Weh korang, tengok tu, harga iPhone tu murah je. Kalau nak beli, kena beli sekarang tau, sebab stok terhad. Serius lah, mudah macam ni memang rugi kalau tak beli. Kadang-kadang seller nak clear stok cepat, sebab tu dia buat harga lelong. Aiman, tunggu dulu. Dah check ke review kedai tu? Dah ada orang beli ke daripada kedai tu? Aku pun tak tahu sebab aku tengok dia punya gambar tu ori je. Lepas tu feedback pun banyak. Aku pun tengah cari phone baru ni. Kalau betul elok dan murah, jimat banyak tu. Lina, kau jangan mudah percaya sangat. Sekarang kan banyak scammer kat luar sana. Harga yang murah ni selalunya mencurigakan tau. Alah Sarah, kau ni negatif sangat lah. Takkanlah semua penjual nak menipu. Chill lah. Okeylah, aku cuba. Weh, kau dah siap ke sama programming tu? Dah. Cakaplah betul-betul. Aku tengah risau ni. Dah seminggu lebih ni, baru tak sampai lagi. Aku message penjual tu, dia tak balas pun. Kau orang cek nombor tracking ke? Tu yang pelik, dia tak bagi nombor tracking pun. Lina, aku rasa kau kena bersedia dengan kemungkinan yang paling besar. Itu je duit simpanan aku. Aku rasa bodoh sebab tak dengar nasihat Sarah. Orang sekarang senang sangat percaya. Letak harga murah, guna gambar cantik, semua terus transfer tanpa soal. Aku tak peduli pun pasal Epica. Yang penting, duit masuk. Lepas ni, aku tukar akaun lain pula. Sebenarnya kita boleh je ingat semua kejadian berlaku. First, kita kena make sure penjual punya latar belakang. And then second, kita kena pastikan platform kita gunakan itu ada pelindung. Dan akhir sekali, kita jangan bayar terus. Saya pakai Weh, korang tengok ni. Scammer sekarang dah makin meluas. Kita selalu salahkan penjual, tapi kita sendiri tak ada tanggungjawab. Sikap cuai kita ni boleh beri ruang kepada mereka. Betul, kalau semua pengguna lebih berhati-hati dan melaporkan kes macam ni mesti boleh dikurangkan. Aku belajar dengan cara yang pahit, tapi aku harap orang lain tak ulang kesilapan aku. Apa aku nak buat sekarang ni? Assalamualaikum Tuan. Saya ingin membuat laporan berkaitan penipuan dalam talian. Semalam saya telah membuat bayaran melalui penjual ini dan satu website ini. Tetapi selepas saya membuat bayaran, penjual itu tidak hantar barang itu kepada saya dan telah menyekat saya daripada hubungi dia lagi. Dan saya juga mengalami kerugian sebanyak RM850. Saya juga mempunyai bukti transaksi dan perbualan. Mohon panduan untuk tindakan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih atas aduan yang diberikan. Penipuan dalam talian ialah jenayah serius dan tidak boleh dipandang ringan. Tugas kami adalah menerima laporan, mengumpul bukti dan menjalankan siasatan supaya tindakan undang-undang dapat diambil. Setiap laporan membantu kami mengenal pasti sedikit dan mengelakkan lebih ramai menjadi mangsa. Kami menggalakkan orang ramai menyimpan bukti seperti resit, takapan layar perbualan dan maklumat akaun penipu.
Walaupun kerugian mungkin tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, tindakan anda amat penting untuk keselamatan pengguna lain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berdasarkan video sebentar tadi, kita dapat lihat bagaimana isu penipuan dalam talian bukan sekadar isu individu, tetapi juga isu etika dalam ekonomi moden. Apabila penjual mengabaikan nilai moral dan pembeli bersikap cuai, maka ketidakadilan akan berlaku. Dengan sikap beretika, kesedaran dan tanggungjawab bersama, ekonomi digital yang selamat dan adil mampu diwujudkan.